Encik Anwar bin Jaafar. Saya Nur Atira binti Amir dari kelas C3 ingin membentangkan mengenai tugasan 3 pendaksian berterusan bagi khusus kaedah dan pendekatan pengajaran muzik MUZK 3353 iaitu persembahan produk digital. Baiklah, sebelum kita menerusi aktiviti PDP yang telah saya sediakan, pada PDP ini saya akan memfokuskan kepada tema iaitu unit 11 hias diri ikut menari, dan kemahiran ataupun fokus yang saya fokuskan adalah pada modul apresiasi muzik. Jadi standard kandungan yang telah saya pilih ialah 4.1 iaitu penghayatan karya muzik, dan standard pembelajaran yang saya telah tetapkan ialah 4.1.1 iaitu mengenal pasti muzik tradisional Malaysia yang didengar dari aspek jenis muzik dan masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut. Pada pengetahuan sederhana, murid pernah mendengar pelbagai jenis lagu dalam kehidupan seharian mereka. Objektif pembelajaran yang saya tetapkan pula, pada akhir pembelajaran, murid dapat menjawab kuis digital berkaitan lenggang inang dengan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 soalan yang dijawab dengan betul dan tepat. Tahap penguasaan yang telah saya tetapkan pada proses PDP ini ada 3 tahap, iaitu pada tahap pertama mengenal jenis muzik yang didengar. Yang kedua, pada tahap yang kedua adalah mengecam dan menyatakan jenis muzik, dan tahap ketiga menjelaskan tentang muzik dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran muzik. Jadi, saya akan teruskan kepada set induksi. Pada set induksi, saya akan memilih 6 orang murid untuk datang ke hadapan dan menyusun kepingan jigsaw sehingga menjadi satu gambar dan perkataan yang lengkap. Jadi murid akan menyusun kepingan gambar jigsaw hingga menjadi satu gambar yang sempurna, dan gambar itu adalah ini, iaitu akan memunculkan perkataan lenggang. Setelah itu, murid akan membaca perkataan yang telah disusun tersebut bersama-sama, iaitu perkataan lenggang. Apabila murid telah baca, cikgu akan bertanya kepada murid, apakah maksud perkataan lenggang? Pernah tak kamu melihat orang berjalan sambil melenggang? Setelah penyataan itu disoal, guru saya akan memakai baju songket, berselendang dan ada mempunyai sapu tangan dan menunjukkan gaya orang berjalan sambil melenggang. Dan saya akan tunjukkan sedikit gerakan asas tarian lenggang inang. Jadi setelah itu, saya akan bertanya kepada murid apakah jenis tarian yang cikgu tunjukkan tadi, dan kemungkinan besar murid akan menjawab lenggang inang. Pada seinduksi ini, pendekatan yang saya gunakan ialah karbon sebagai pendekatan utama kerana murid tahun 1 berada pada peringkat awal pembelajaran dan memerlukan rangsangan diri seperti visual dan manipulatif untuk memahami konsep baharu. Aktiviti jigsaw juga, aktiviti jigsaw dan penggunaan bahan mawujud seperti selendang dan sapu tangan turut membina kefahaman secara konkret terhadap konsep lenggang selaras dengan prinsip karbon yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman diri. Selain itu, saya turut mengintegrasikan pendekatan Dalcroze sebagai sokongan melalui pergerakan lenggang yang ditunjukkan, yang mana memberi peluang kepada murid untuk merasai elemen muzik serta secara kinestetik. Oleh itu, set induksi ini bukan sahaja menarik minat murid, tapi membantu mereka membina kefahaman awal secara bermakna sebelum memasuki isi pelajaran. Baiklah, saya teruskan pada langkah yang pertama. Langkah pertama, saya akan memperkenalkan muzik tradisional lenggang inang melalui slide Canva, iaitu ini slide Canva-nya. Dan saya akan memperkenalkan alat muzik yang digunakan,
busana yang telah digunakan dan sedikit sejarah lenggang inang. Seperti ini saya memperkenalkan sejarah lenggang inang dan alat-alat muzik yang digunakan. Seterusnya saya akan mempersembahkan satu video tarian Mak Inang kepada murid. Dan juga saya akan menunjukkan busana yang dipakai oleh penari lelaki dan penari wanita semasa mempersembahkan tarian lenggang inang. Seterusnya saya akan meminta murid untuk menyanyikan lagu lenggang inang mengikut lirik yang disediakan bersama-sama. Jadi pada langkah ini saya menggunakan pendekatan kodali sebagai pendekatan utama melalui aktiviti nyanyian kerana pendekatan ini menekankan penggunaan suara sebagai instrumen asas dalam pembelajaran muzik. Melalui nyanyian, murid dapat mengembangkan kemahiran mendengar, mengenal melodi serta menghayati irama secara lebih sistematik. Pendekatan karabokon juga turut digunakan melalui slide visual yang membantu murid memahami konsep muzik tradisional secara konkret, khususnya bagi murid tahap rendah. Selain itu, elemen lagos juga diselipkan apabila murid menyanyi sambil menghayati irama muzik yang membolehkan mereka merasai muzik secara mendalam. Seterusnya, pada langkah yang kedua, saya melaksanakan satu kuis digital menggunakan aplikasi Kahoot, iaitu saya mendirikan sendiri kuis tersebut, iaitu bertajuk muzik tradisional lenggang inang. Pada aktiviti ini, murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan dan setiap kumpulan perlu menjawab soalan dengan mengangkat kad warna berdasarkan pilihan jawapan yang dipaparkan. Seperti ini adalah contoh BBM yang telah saya sediakan, iaitu ada warna hijau, kuning dan merah. Dan contoh soalannya adalah seperti begini. Soalan akan dipaparkan, jadi saya akan membacakan soalan untuk murid dan murid perlu memilih pilihan jawapan yang betul dan dalam kiraan 3 perlu mengangkat kad warna yang disediakan mengikut warna pilihan jawapan. Jadi bagi langkah ini, setelah soalan yang telah dibuat, saya sebagai guru akan membincangkan jawapan tersebut, adakah ia betul ataupun salah, dan memberi pujian kepada murid yang dapat menjawab dengan betul. Dalam langkah ini, saya menggunakan pendekatan off sebagai pendekatan utama kerana aktiviti ini melibatkan pembelajaran secara aktif, interaktif dan berasaskan permainan. Murid terlibat secara langsung melalui kerja kumpulan dan penggunaan kad warna di mana menggalakkan kerjasama, komunikasi dan pembelajaran secara kolaboratif. Pendekatan kodali itu diintegrasikan melalui pengukuhan pemahaman konsep muzik seperti jenis muzik, alat muzik dan budaya yang merupakan elemen penting dalam literasi muzik. Selain itu, pendekatan karabokon juga digunakan apabila kad warna berfungsi sebagai bahan visual yang membantu murid memahami dan memilih jawapan secara lebih jelas dan konkret. Seterusnya, pada langkah ketiga, saya akan menunjukkan terlebih dahulu contoh pergerakan tarian lenggang inang. Seperti ini. Begitu. Dan murid diminta untuk berdiri tempat masing-masing dan ikut pergerakan yang telah saya tunjukkan sambil mendengar lagu lenggang inang. Dan saya akan meminta murid untuk menggerakkan badan seperti rentak muzik dengan lembut dan sopan. Seterusnya, saya akan memanggil beberapa orang murid secara rawak untuk tampil ke hadapan dan ikut pergerakan yang saya telah buat.
dan murid-murid yang lain juga akan diminta untuk berdiri bersama-sama di tempat masing-masing dan mempersembahkan tarian Lengap Ina bersama-sama. Kemudian saya akan bagikan pengukuhan kepada mereka kerana telah melaksanakan persembahan dengan baik. Pada pendekatan ini, saya menggunakan pendekatan Darkus sebagai pendekatan utama kerana murid melakukan pergerakan mengikut irama muzik. Pendekatan ini membantu murid untuk memahami konsep seperti tempo dan ritma melalui pengalaman kinestetik. Pendekatan off juga turut disediakan sebagai sokongan di mana murid diberi peluang untuk mengekspresikan pergerakan secara kreatif dan bebas. Pendekatan ini juga menyumbang kepada perkembangan psikomotor, afektif dan kognitif murid secara menyeluruh. Pada langkah penutup pula, sebelum menamatkan pembelajaran, saya akan tanyakan kepada murid beberapa soalan seperti apakah nama tarian yang kita pelajari hari ini? Adakah Lengap Ina ini berasal daripada masyarakat apa? Jadi daripada situ murid akan memberikan jawapan secara lisan dan kemungkinan jawapannya adalah Lengap Ina dan masyarakat Melayu. Saya juga akan memberikan pengukuhan seperti bagus, jawapan sangat tepat. Jadi sebagai rumusannya, Lengap Ina ini merupakan muzik tradisional masyarakat Melayu. Jadi saya juga akan memberikan pujianlah atas pelibatan aktif murid sepanjang proses PDP berlangsung. Dari segi pendekatannya dalam fasa ini, saya menggunakan pendekatan Kodari untuk mengukuhkan kefahaman konsep muzik melalui aktiviti soal jawab. Selain itu, elemen konstruktivisme turut berlaku di mana murid membuat refleksi dan membina pengetahuan berdasarkan pengalaman pembelajaran mereka sepanjang PDP. Secara keseluruhannya, PDP ini menunjukkan pengintegrasian pendekatan Kodari, Off, Darkus dan Karbokon secara strategik dan mengikut kesesuaian aktiviti. Gabungan ini membolehkan pembelajaran muzik berlaku secara holistik, melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Iaitu murid juga turut mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan serta bermakna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.